cinta? Memang semua manusia nak dibelai, dimanja, dikasihi, dicintai. Tapi sebenarnya ia menyakitkan. Dalam sekelip mata je kita kecewa. Tapi kekecewaan itu juga yang mengajar kita erti kehidupan. Memang seronok kalau dalam hati ada cinta. Tiba-tiba je kita rasa kita suka seseorang tu. Cara dia bercakap, perangai dia berjalan, semualah pasal dia kita suka. Kalau tak jumpa pun sehari hidup rasa tak sempurna. Semua benda yang kita buat kan tak kena. Tapi yelah, hidup kan penuh dengan pengorbanan. Semua tu taklah macam mana nak cakap bila dalam hati ada cinta. Kadang-kadang dalam hidup ni sesuatu perkara yang berlaku tu tak pernah kita duga. Bila ia nak jadi, ia jadilah. Bila tak jadi, tak jadilah. Hati dan perasaan satu perkara yang sangat pelik. Kita jumpa seseorang tu, kita suka pada dia. Tapi jodoh dan pertemuan Tuhan yang tentukan, kan? Tapi nak buat macam mana kalau dalam hati ada cinta? Ini semua kisah cinta dari sekuntum merasakan hati. Dua jiwa dalam launan berada satu untuk berpisah. Dua dunia, satu mimpi, satu cita.
datang sini nak berkeria di hari raya ke nak bekerja? Power dah ada depan mata, takkanlah nak menung lagi kot. Kau cakap apa ni, Tek? Jangan nak mandai lah. Aku cakap apa yang aku nampak. Apa yang aku tak nampak, aku tak cakap. Apa yang kau nampak? Hai, pura-pura tak tahu pula. Pasal kau dengan Mak Minyak tu lah. Mak Minyak tu siapa lagi kalau tak Lan? Kenapa pula? Apa yang kau nampak? Bukan aku aja yang nampak. Dah satu resort ni nampak pasal kau orang berdua. Aku baik dengan Lan, sama juga macam mana aku baik dengan kau. Aku baik dengan semua orang juga. Dengan orang lain, kau bolehlah nak tipu-tipu. Tapi dengan aku minta maaf je lah. Dulu aku suka kat kau. Kau tak suka kat aku. Tu aku dengar. Kau asyik berkepik je dengan Mak Minyak tu. Aku kawan je dengan dia. Terpulang pada engkau sama ada kau nak percaya atau tak. Kau percaya je, kau tak percaya, terpulang. Mengapa kau tergamak sungguh memperdaya harapan ini? Tunas kasih yang aku semai, racun berpisah yang kau sirami. Beginikah balasan cinta? Manis kata di bibir saja, lembut lidah mengukir janji, segunung mimpi berkecai kini. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Ku sedar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga engkau bahagia di samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari aku. Biar saja aku sendiri yang mencari damai di hati. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Hello, ya. Saya minta maaf sangat. Kita tak dapat jumpa sekarang. Saya terlibat dalam kemalangan sikit. Tak, sikit je. Ya. Ya, kita jumpa petang sikit boleh? Okey, terima kasih. Hello. Ayah, Wan ni. Wan. Kenapa? Dah jumpa dia? Belum. Ni ayah. Tadi Wan accident lah. Accident? Teruk ke? Wan cuma sprain tangan sikit je. Betul ke ni? Betul. Tapi Wan, kalau Wan sakit, balik sini segera ya. Ya. Ayah jangan risaulah. Wan nanti telefon lah kalau ada apa-apa. Okey.
Ha, apa dia? You kata nak story dengan I. Story lah. Pasal Wan dengan Tina. Sekarang ni Wan bercuti luar KL. Tina macam tu juga. Risaulah tengok dia. You ni macam-macam tau. Dulu I dah suruh you goda ayah dia, you tak nak. Dah tu you tanya plan I. Nanti kalau I dah cari kan, you tak nak pula plan I tu. Kalau plan you tu okey, tak apalah I boleh ikut. Plan you semua tak boleh pakai. You betul ke nak I carikan boyfriend untuk dia? You tak nak ke dia kahwin dengan Wan? I dah malas nak fikir, Wana. Kalau dah ada orang tak nak, letaklah dia dengan jalan dia masing-masing. Okey. Nanti kalau I carikan, you jangan menyesal. Nanti manalah tahu besok diorang dah jatuh cinta, you nak halang pula. You sibuk-sibuk tak kasih dia korang kahwin. You kena fikir betul-betul tau. Jangan besok you salahkan I. Makcik, banyak songil lah you, Wana. Minta tolong sikit macam-macam. Boleh tak you carikan secepat mungkin? You are good in that department, okay? Find me the best boyfriend, send me the pictures as soon as possible. Boleh? Alah, pasal gambar tu jangan susah hati lah, Nurul. Nanti I hantar kat pejabat you je. Lagi cepat, lagi bagus. Alright. Makin lama saya kenal awak. Awak ni lain lah. Lain apa? Bukan perempuan, kasar. Kasar tu memang lah. Tapi luaran je. Dalaman awak tu saya tengok lembut. Lembut macam sutra. Pandainya awak cakap. Kalau dah pandai nak buat macam mana kan? But seriously ya. Kalau ada sesiapa yang dapat kenal dalaman awak tu, dia akan cair. Dalaman saya saja orang cair. Luaran saya ni orang tak cair. Orang tak cantik. Cantik. Siapa kata tak cantik? Bagi saya awaklah perempuan yang paling cantik di dunia ni. Dan degil. Kamu kata saya degil? Saya baik apa? Saya pun baik. Kalau awak kenal saya, awak dapat tahu yang saya ni memang baik hati, suka tolong orang. Ya. Well, muka handsome. Senyuman manis. Pendek kata, bertuahlah siapa jadi kekasih saya. Awak ni ambil bakul, masuk dalam bakul angkat sendirilah. Betul. Saya dah buat janji dah pada diri saya. Kalau saya jumpa perempuan dan sayang saya, di mana yang saya sayang dia, saya dah janji saya akan jaga dia dengan baik-baik. Takkan menyakitkan hati dia langsung. Dia akan jadi permaisuri dalam hidup saya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Lelaki semua dapat, memanglah cakap macam tu. Bila dah dapat, kita ni dia bersedia kan? Oh, tak percaya eh. Kalau tak percaya, dia terjun. Terjun lah. Betul, saya terjun. Saya tak suruh awak terjun, awak nak terjun. Ya. Jadi kalau saya terjun, awak tak menyesal langsunglah kehilangan saya. Apa saya dah menyesal? Awak dah terjun ya? Terjunlah, terjunlah.
Lupakanlah apa yang berlaku, Nurul. Buka buku baru. Mulakan hidup baru. Lupakan segala-gala yang menyakitkan hati kau. Jangan, Nurul. Jangan. Kau nak lupakan segala yang menyakitkan hati kau. Jangan, Nurul, jangan. Kau mesti lakukan sesuatu. Budak lelaki itu kan sepatutnya jadi menantu kau. Dia yang sepatutnya kahwin dengan anak kau. Anak yang kau paling sayang. Kau nak lupakan itu semua? Jangan, Nurul, jangan. Jangan. Jangan, Nurul. Jangan dengar cakap dia. Budak lelaki itu memang tak menyintai anak kau. Kalau dipaksa, tak ada gunanya, Nurul. Redalah. Kau jangan percaya cakap dia, Nurul. Ada macam-macam cara. Ada macam-macam cara, Nurul. Tina memang sayangkan budak lelaki itu. Kau nak biarkan budak kembar itu mendapat segala kebahagiaan? Kau nak melihat anak kau menderita? Jangan. Kau mesti lakukan apa yang kau fikir terbaik untuk anak kau, Nurul. Kalau kau tak lakukan, sia-sia kau jadi ibu Tina. Nurul, walau apa pun berlaku, Nurul, kau tetap ibu kepada Tina. Lebih baik lagi kalau kau reda dengan apa yang berlaku, Nurul. Bersabar, bertakwa, syurga tempat. Hei, apa kau tahu pasal syurga? Nurul, kau dengar cakap aku, Nurul. Kau mesti fikir, kau mesti lakukan. Engkau saja yang boleh lakukan, Nurul. Engkau saja. Engkau bijak, engkau pandai, engkau berfikir. Engkau boleh lakukan yang terbaik, Nurul. Kau kena ambil peluang ni, Nurul. Kau kena ambil peluang ni, Nurul. Kau dengar cakap aku, Nurul. Jangan, Nurul. Jangan. Jangan dengar cakap dia, Nurul. Jangan. 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 Jangan pisahkan Aku dan dia, Tuhan tolonglah. ku cinta dia. Biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Jangan pisahkan Aku dan dia, Tuhan tolonglah. ku cinta dia. Biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Eh, Mak. Sikit lah. Telah cawa dah kan? Supaya tak ramai sangat. Awak nak pergi makan ke? So, awak kena tunggu sikit.
Hari ni tak boleh dah Lia. Sebab saya ada kawan datang resort hari ni kan. Itu yang saya datang sini nak beritahu awak yang hari ni kita tak dapat makan sama-sama hari ni. Sebab saya dah janji dengan dia, nanti kan tak sedap pula lah kan kalau saya tak datang. Tapi awak tak kisah kan? Tak kisah, tak apa. Saya makan kat kafe je. Betul ke Mek? Ya. Dah lah, awak pergi je lah. Kalau begitu kita jumpa petang nanti Okay. Bye. Sorry Wan, saya lambat sikit. Tak apa, baru nak order je. Saya tukar baju sekejap tadi sebab saya ingat lepas ni nak bawa awak naik yacht pusing-pusing pulau. That sounds good. Ni Lan, nak tanya sikit boleh? Resort ni nampak lengang sangat. Tak ramai pelancong ke? Resort ni memang lengang Wan sebab itu sebenarnya konsep resort kita ni. Dan saya pun tak nak bila orang datang nampak terlalu ramai sangat orang, congested kan, terlalu sibuk. Sebab saya nak orang yang datang sini kalau boleh semuanya boleh relax, boleh enjoy, peaceful lah kan. Dan kebanyakan orang yang datang sini pun, pelancong-pelancong yang datang sini sebenarnya pun bukan orang kita. Kebanyakan, dekat 80% orang yang datang, semuanya orang luar. Daripada overseas lah. Dan orang datang pun banyak yang stay dalam yacht diorang je. Itu pasal bila siang-siang macam ni, lengang je resort ni. Tapi business okey? Business okey. So far so good, kita boleh maintain lah. And during holiday, orang selalu ramai datang vacation kan. School holiday. Ayo, jom makan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Yam. Lia lah ni. Lia. Amboi, apa khabar? Tengah buat apa tu? Tengah telefon Mak Yam lah. Mak Yam sihat ke? Alhamdulillah sihat. Orang putih kata apa tu? Never better. Ni, kenapa dah 3 hari tak telefon Mak Yam? Sakit ke? Sihat, Alhamdulillah. Lia sibuk sikit lah Mak Yam. Kakak macam mana? Macam tu lah juga Lia. Asyik tidur dalam bilik. Tak keluar-keluar. Muka dia pucat, macam sakit aja. Tapi tak teruklah sangat. Makan tu makan. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tak nak makan. Susah kan? Dia tu dulu kuat makan. Alah, Mak Yam masaklah sedap-sedap. Kesian kat kakak tu. Hari-hari Mak Yam masak sedap-sedap untuk dia. Tapi kadang-kadang dia makan, kadang-kadang dia tengok aja lauk tu. Ni sibuk makan kek. Muka tu sampai bulat tapi pucat. Itu yang Mak Yam tak faham tu. Allah. Kesian lah kakak. Yam, kakak ada tanya Lia tak? Janganlah tanya pasal tu. Mestilah hari-hari sebut nama Lia. Bila Lia nak balik? Nantilah Mak Yam. Nanti Lia balik. Nanti jumpa Mak Yam. Okay.
Okey, Mak Yam. Nanti Lia telefon lagi ya. Nanti Wan ada pergi sana tau. Hah? Mak Yam bagi tahu Wan ke? Tak. Sumpah Mak Yam tak bagi tahu. Dia ada juga tanya tapi Mak Yam tak bagi tahu dia pun. Ayah dia kata dia nak bercuti jadi suruh pergi ke sana. Itu pun Mama yang bagi tahu kat Mak Yam. Dia duduk kat mana Mak Yam tahu? Duduk? Entahlah pula. Mak Yam tak tanya pun tak tahulah. Tak apalah Mak Yam. Nanti Lia telefon Mak Yam lagi Lia. Lusa kan hari jadi Lia kan? Selamat hari jadi Lia. Mak Yam ingat Mesti Lia selalu dalam ingatan Mak Yam. Takkan Mak Yam nak lupa. Mak Yam doakan agar Lia selalu sihat, sejahtera, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kali ni Lia sambut hari jadi jauh. Kalau dekat boleh juga Mak Yam buatkan kek. Terima kasih Mak Yam. Tak payahlah susah-susah. Nanti Lia balik, Lia jumpa Mak Yam ya. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Hai. Awak free tak petang ni? Free? Awak nak ikut saya naik kapal? Nak. Okey, kalau macam tu petang nanti awak tunggu saya dekat jetty ya. Okey. Kita 2 orang 3 orang. 3 orang dengan bos Mak Saleh awak tu Tak, saya dengan kawan saya. Dia pun nak ikut pusing-pusing pulau. Okey. Tak naklah, saya malu lah awak. Awak pergilah. Alah, tak best lah macam tu. Jomlah ikut sekali, dia okey. Tak apa. Awak pergi dengan dia. Ya? Okey, kalau macam tu kita jumpa petang nanti. Okay. Alright, okey. Saya kejut ya. Alright. Hai, kau ni angau ke apa? Sorry. Power dah ada depan mata pun nak angau lagi. Alah, Taib, aku ni buat apa saja kau tak suka. Mentang-mentang lah kau tak suka kat aku. Lah, bukannya tak suka. Kalau kau buat benda yang tak elok, tentulah orang tak suka. Taib, aku nak tanya kau sikit lah. Tadi ada tak orang ramai datang sini? Ramai juga. Kenapa? Kau ada nampak tak kawan aku? Kawan aku?
Lelaki ke perempuan? Adik-adik ni. Laki-laki lah. Muka dia comel-comel, cute, manis je. Ramai yang datang lah. Aku tak perasan lah. Lagipun aku banyak kerja ni. Dah aku pergi luar nak cari air. Yalah. Mama suruh doktor datang cek kat rumah, nak? Tak payah. Semua tak payah, semua tak nak. Tidur. Tidurlah. Mama seorang. Makan ubat ni dulu. Makan, kena makan. Awak sakit kan? Kata letih, lesu, makan. Makan. Open up. Good. Okey. Telan ya. Jangan sorok bawah lidah. Minum air. Sekian lama sudah kita telah berpisah. Ku rasa kini engkau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga seperti dirimu. Satu hati telah mengisi hidupku. Tak perlu engkau tahu rasa rindu ini. Dan lagi mungkin kini kau telah bahagia. Namun andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas menghayal tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti yang dulu. Kendati berat rasa rindu padamu, biarkan ku hadang rinduku terlarang.
simpan saja, biar ku pendam sudah. Terlarang sudah rinduku padamu. Perlu engkau tahu rasa rindu ini, dan lagi mungkin kini kau telah bahagia. Namun andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas menghayal tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti yang dulu. Kendati berat rasa rinduku padamu, biarkan ku hadang rinduku terlarang. Ku isikan rindu di hatiku, ku harap tiada seorang pun tahu. biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Oh, terlarang sudah rinduku padamu. No way. Dah berapa lama Wan tercari-cari Lia. Akhirnya terjumpa kat sini. The only way I'm going back is kalau Lia ikut Wan sekali. Wan, lupakan Lia, Wan. Benda semua dah berlalu dah. Dah lama dah. Tak ada apa-apa lagi. Lagipun, Lia seronok kat sini. Lia tak rindukan Wan? Tak payah nak cakap. Saya tahu awak rindukan saya seperti mana saya rindukan awak. Saya tetap sayangkan awak, Lia. Sampai bila-bila. Awak tahu kan yang kami tak jadi kahwin? Wan tak sayangkan dia. Dia pun tak sayangkan Wan. Apa yang dia tahu, Wan sayangkan Lia. Jadi, sebab itu, dia pun tak nak kahwin lah. Dia berkorban pasal Lia, Wan. Dia tahu Kak Tina nak kahwin dengan Wan. Tapi bila dia tahu Lia pun sayang kat Wan, terus berkorban. Dia tak nak balik. Dia tak nak hancurkan semua. Nak hancurkan apa lagi? Kami memang tak ada apa-apa pun. Tak pernah ada apa-apa pun. Saya sayangkan awak. Tak ada orang lain. Faham? Tak lah, Wan.
Lia tukar. Kalau dulu Lia pergi sebab Lia nak Wan kahwin kakak. Dan sekarang Lia tetap nak Wan kahwin. Tapi saya tak sayangkan dia. Faham tak? Saya tak sayangkan dia. Awak tak kesiankan saya ke? Terhalang gunung dan samudra, aku tetap memegang janjiku padamu. Biar jurang yang terjal ada di depanku, sumpahku kepada dirimu. kita bagai kembang dan bunga, hatiku pasti, hatimu jua. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Terhalang gunung dan samudra, aku tetap memegang janjiku padamu. Biar jurang yang terjal ada di depan